Ha. Gapo? Tak cerah. Benda yang masuk apa ni? Jadi hak kita dah tahu dah antara lain perkara yang membatalkan puasa itu antara lain kita tahu secara umumnya masuk suatu ain dia panggil. Masuk suatu ain dalam lubang rungga yang ibarat dah kita panggil jauh dalam lubang rungga. Maknanya lubang rungga hak yang terus pergi kepada otak, pergi terus pada maidah. Lubang hak rungga. Maka kita kira di diri kita ni mana lubang hak rungga. Tahu kitanya dua lubang hidung nah kau pasal terus pergi dah. Mulut. Lepas tu telinga dah. Lubang telinga panggil rungga. Lepas tu juga pubul dubur. Pubul dubur. Tu lubang yang berunga. Apabila kita faham dah daripada situ kata lubang yang berunga itu dia, maka hak dobit batal tu sampai suatu ain ke dalam lubang yang unga. Nah, pada ada had dia pula dah lah. Dia panggil zahir batin tu. Apabila begitu kita faham pada situ mafhumnya kalau masuk tapi bukan ain maka tak mengapa, bukan? Kalau bukan ain. Seperti angin. Kata boleh masuk angin tak menyawa dah kita. Dah itu kan? Lepas tu pula dahnya ia masuk ke lubang ia bunga. Kalau lain pada lubang bunga tak batal lah. Sabit tu lubang mata dia tak panggil jauh. Dia tak panggil rungga. Oleh kerana tak panggil jauh itulah dalam mazhab kita Syafi'i dan mereka semua pakat tak batal tu. Kalau kita berubat sakit mata pun tak batal sebab dia bukan jauh. Walaupun ada juga ikhtilaf tu. Pas daripada situ juga cocok ke apa kita faham sendiri dah lah. Cocok sakit demam dan sebagainya dalam kita dok puasa ni. Hajat pada kena cocok. Cocok dia cocok bukan cocok kat rungga bukan. Cocok kot ni kot dalam isi, ada cocok dalam isi, ada cocok melalui urat dah. Tu orang panggil apa tu? Tak maksud dia kata rungga. Maka kita uzur sakit, cocok lah tak gapo, tak maksud dia rungga. Ada urat bukan dia rungga. Rungga ni lubang duk luar terus ke dalam. Ni memulut ngangu pas terus ke dalam. Urat dia dalam kulit isi. Itu kan. Tu dia. Ni panggil urat, tak ada panggil lubang mula dia tu. Itu. Lubang yang tembus, dia terus. Daripada luar tembus terus pergi. Lubang dubur pati juga terus ke dalam. Tak ada dah. Urat dia dalam siap-siap dah. Tu. Timbul masalahnya cocok bubuh air garam. Tu ada khilaf ulama kerana muka dia kenyir. Mengenyir ada. Mengenyir. Hak tu seeloknya kalau bahasa kita tu dalam puasa seelok kata nak tambah garam juga kalau boleh tambah malam-malam. Sebab dia ada dia ada khilaf lah bagi khilaf ni rahmat bagi kita. Ingat gitu sudahlah dah. Bila ikhtilaf ulama ya rahmat selalu ingat begitu. Senang-senanglah kita. Taqlid Imam Malik niat yakni niat puasa maksudnya pada malam pertama pada bulan Ramadan. Adakah boleh taklid Imam Malik niat malam pertama pada bulan Ramadan? Ni tak jelas ni soalan ni. Tak. Tapi tahu dah maksud dia tu. Tahu dah maksud dia dah. Jadi sebagaimana kita maklum makna tempat kita ni jatuh tengok nak bulan hari Khamis ni. Sebab hari 3 Sabtu depan ni dalam puasa dah lah kita ni. Kira-kira tu dah sama ada nampak anak bulan pada petang Khamis malam Jumaat tu dah ataupun tidak nampak.
Pasal hari Sabtu depan ni cerak dah. Dah. Kau kena tengok lagi. Itu ke? Tu maklum. Waktu maklum dah. Jadi kita nak buat masalah dengan soalan demo ni yang begini. Katakanlah hari Khamis ni, petang Khamis tu orang tengok anak bulan. Takdir katakanlah yang gi nampak. Berbagai tak cerak. Pasarak kita pun ya tak situ. Ni perlu juga kita orang Islam ambil buat perhatian, dia buat apa nama ni, ambil erti tentang ni. Sebab ada kena setengah orang tu duk tanya-tanya kan tak buat cerak selalu Ai berasa susah juga kita orang Islam nak jawab. Aku pelesok kan puasa tak bercerak raya apa tu juga. Apa tak letak lalu wang tineng. Nona gitu. Tak itu kan? Wang tineng dengan sekian-sekian. Apa boleh dia tak cerak? Hanya siapa jadi buku calana. Inilah kalau kita retinya, inilah nak ayat kata agama ni bukan hak kita manusia. Agama ni hak Allah Taala. Pak kita kena turut dia lah. Alih kita nak buat bergamuk cara kita tak leh ni panggil amrun ta'abbudiyun. Perkara pesen kita kena jadi hamba. Bila hamba tak nak mana-mana lah hamba. Bandingnya kita jadi koli tu bukan hamba lagi, tu hamba dia tabak tiga lagi koli tu tak leh nak mana-mana pada toke tak leh bukan. Kita sebagai terima wakil daripada tuai barang, tuai kedai dan sebagainya. Sebab itulah kita tu hak siap-siap dah daripada toke kata gini kita rakyat alah ni. Pada mana nak tawar banyak-banyak lagi tak berani dah kita nak kena pergi kecek kata kes diri je dah. Atau apa dia kita tanya nanti nak kita tanya toke. Kita tanya toke tak leh. Dia rakyat tak leh. Toke kata boleh, boleh. Dia tahu tu. Toke tak datang kita dak mana tak apa. Tak pun murih toke macam. Tu sekadar koli dengan toke tu. Gitu mo. Hamba dengan saya teruk lagi diraka betul mulu tu saya pernah tu mulu dosa besar nah. Maknanya kena turut tuan penghulu dia. Kita hakikatnya kita hamba Allah Taala tu panggil abdi. Bila kita hamba dia kena amrun ta'abbudiyah. Bahasa dia kena beribadat berhamba pada Tuhan. Kali gitu bila hamba tu agama siapa? Agama Allah Taala Islam ni. Bukan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyampai, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Tu kerja dia menyapa rakyat. Inna dina 'indallahi Islam. Apabila din Islam antara dia ada ibadat. Bukan ni puasa. Pana puasa dalam syarah dalam Quran dia kata, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Tu ayat. Hak hadis pula dah. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30 yawman. Tu masalah tu. Dalam Quran kata maka siapa-siapa hadir dalam bulan puasa. Masuk bulan puasa siapa ni ada. Naklah falyasumhu, maka naklah puasa. Mari dah hadir, puasalah kamu ketika lihat anak bulan. Ni pada tahun nampak bila tahun ni. Dia kena kira-kira bermula hari yang akhir bulan Syaban 29. Dalam takwim pun buat 29. Dah itu kan? Ada kira area kita pun ittifaq dah. Kata 29. Berarti 29 petang 29 itulah nak tengok anak bulan pada malam itu supaya nak tahu kata adakah keesokan tu. Yakni hari Jumaat tu. 1 Ramadan ke 30 Syawal atau Syaban. Ke 30 Syaban. Dia tak tahulah tu. Moga bulan ya kira pasal kira anak bulan. Dah itu kan? Itulah terpakat tengok tu. Sebab syarat kata mu puasalah ketika nampak anak bulan. Kalau tak nampak, tak boleh. Tak boleh. Ya tak situ hanya kita kena tunggu dia nak mana aja kita tak boleh ni. Payah main anak bulan aku nak kira cara aku. Bunyi bertengok hati dah tu. Tak bunyi tengok. Bunyi tengok bukan dia hamba dah. Hamba kena tunduk ini hamba. Ni hamba. Ada buah payung gini. Tu kecek tu bunyi tengok tu. Ku pandang, ku hisap pandang. Jangan sumu li ru'yati. Tidak tu.
Kena ingat jiwa tu dah. Baik. Apabila begitu katakanlah tengok-tengok terkedirkan apa. Bila nampak sabar, kita tak ada tengok pun supaya tengok sabar pada qadi dengan cukup syarat tertentu diterima, lalu istihad tu perakat tu baik mari katakanlah kita dah nampak anak bulan di situ tu dengan syarat tertentu boleh diterima, arti menjadi wajiblah atas kita puasa keesokan. Masalah malam ni kita nak niat, tu masalah tanya tu. Lain tu kan? Kalau nampak kan anak bulan malam Jumaat nak niatlah mana? Kalau tak nampak tetaplah kita puasa hari satu. Malam satu tu pun malam pertama katakanlah. Di sini timbul soalannya nak niat tu. Niat macam mana ada matanya sini? Rupa-rupanya nak niat pada malam pertama tu sepenuh sebulan lalu. Istihar kata kita puasa dah esok. Dah selalu nawaitu sahra ramadhan kulli. Nanti kalau bahasa Arab nawaitu shauma syahri ramadhan kulli. Aku puasa sebulan Ramadan semuanya lillahi ta'ala kan Allah Ta'ala. Tu dia panggil niat sebulan lalu. Bukan niat tak aku puasa esok hari dah. Kalau esok ni tak esok sehari 29 ataupun 28 lagi kau niat semula. Tu dia nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Aku puasa bukan aku puasa esok. Tak esok ya. Hak tu nawaitu shauma ghadin. Aku puasa esok hari. Ni tak nawaitu shauma syahri ramadhan kulli. Aku puasa sebulan bulan Ramadan semuanya lillahi taala. Niat macam tu adakah boleh ataupun tidak? Jawabnya niat itu adalah boleh. Niat itu adalah sah. Itu dia. Akan tetapi jadi berselisihnya sah semua ke sah untuk esok je. Itu jadi khilaf ya. Apa dah tu? Mazhab Malik kata niat macam tu sah dan mada untuk semua bulan. Kalau tak niat malam kedua, ketiga, empat hingga akhir pun cukup dah kerana niat dah. Nak banding kat supaya kita semaya fardu zuhur kat niat di rakaat pertama tu kat masuk bir rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kau bangun rakaat yang kedua pula niat. Dah kan? Allah akbar aku semaya fardu zuhur. 4 rakaat. Tekan nak sebut 4 apa sebut tak saya sebut tak apa dah aku semaya fardu zuhur. Cukup dah qasak ta'arud ta'yin. Maka 4 rakaat pakai bandang hak tu dah. Kalau zuhur lapar pun madang hak tu lah. Walah tak ada lapar tu pun kata. Itu kan. Sabit itulah kalau kita semaya gapo. Kita semaya duha nak hatal lapar selalu. Ataupun nak berlaku atas kata sebanyak-banyak duha 12. Hatal 12 selalu. Allahu akbar. Semaya duha 12 rakaat. Ataupun aku semaya duha. Maka dia semaya lepas siapa lapar baru salat ataupun 12 baru salat. Tak ada apa dah. Pakai seniat ni masuk lebih 12 rakaat ataupun 8 rakaat. Jadi, ni pun sepatut aku puasa sebulan bulan Ramadan semuanya kerana Allah Taala. Niat pada malam tu masuk bidah. Nak puasa yang kedua, yang ketiga sampai ke yang ke-30. Cukup dengan satu. Itu di sisi siapa? Di sisi Imam Malik rahimahullah taala. Sebab dia ambil di faman syahida minkumus syahra falyasum, tu sebut syahra. Maka syahar tu melekat pi sebulan. Tu jalan dia. Apa tu saat ni tu hak ni dah nak pergi situ tu. Lepas pada tu bila kita niat lagu tu dalam mazhab kita Syafi'i memada untuk esok sahaja. Bila memada untuk esok sahaja, hak semula kena niat semula begitulah. Kalau kita lupa, tak jadi kena qada. Tu asalnya lagu tu. Maka dalam keadaan begitu apabila khilaf ulama rahimahumullah taala menjadi rahmat bagi kita maklum, ulama di kalangan mazhab Syafi'i kita sendiri pula yang beri galakkan kepada kita orang pada mazhab Syafi'i ni saya gia kita taklidkan. Dia suruh hajar lagi tu. Ataupun al-mustahab digemari bagi kita mazhab Syafi'i tu niat turut mazhab Maliki. Aku turut mazhab Malik yang mengatakan memadai sebulan dengan niat pada malam pertama.
Sebab niat lagu tu yang mada dah mazhab Syafi'i pun mada sah niat tapi untuk esok. Lepas tu kita nak jadi semua tu kita taklid mazhab Malik. Aku nak turun mazhab Malik yang mengatakan memadai niat malam pertama pada sebulan penuh. Lalu kita pun niat nawaitu sawma syahri ramadhan nawaitu sawma syahri ramadhan kullihi lillahi ta'ala. Aku puasa sebulan Ramadan semuanya kan Allah Taala. Ada apa? Tapi malam esok kita niat pula niat semua kitanya. Cedek-cedek kalau nyegi terlupa nyegi apa dah. Cedek-cedek kalau kita lupa jadi pedahnya tak wajib qada. Sebab yang masuk dalam hak kita niat dah. Ya tak ada apa dah kita nak turut sini ya. Lepas tu kita beringatlah hak lagi lah. Atau masalah kata orang kata sunat kita jaga. Tu dia dah. Tu orang panggil rahmat. Tu dia. Itulah di antaranya supaya tak siwi jadi talfik tu kita jaga nak tahulah sikit apa-apa dalam dia tu. Setengah daripadanya ya gitu. Ya sepik betul ni, luah betul tu, luah betul tu, sepik betul ni. Dalam tiap-tiap mazhab semua dia ambil daripada Quran hadis berlaku. Ingat gitu sudah kullum minal Quran wal hadis. Semua tu tempat mustanad, tempat sandarnya Quran hadis semua. Tapi hak ni faham begini dengan kaedah begini, hak ni faham begini dengan kaedah. Semua dalam tu berlaku. Dalam keadaan begitu pun supaya tak siwi jadi bertapung-tapung orang panggil. Tak siwi jadi bertapung-tapung, berjalur ataupun yang kata lain bercelura, tetap bahasa kapur tak siwi jadi bercelura. Tu ulama kata juga al-ibadatul mulaffaqah la tasihhu. Ibadat yang ditalfik itu tidak sah. Hak bercelura tu tengok tak oleh bagi apa-apa dia celura. Ataupun yang kata lain tulis pas ada korang yang banyak. Kalau orang mengaji sekolah murid dia keru. Tak ada kan? Apa muninya korang sekalipun dia buat kena tapi berkorang banyak pun kena murid juga. Itu kan? Buat tak berkorang banyak. Dia tak boleh tu. Lalu tu nak beringat bila kita pak taklid, bila kata semalam terlupa tak ada niat semalam. Terlupa penat-penat doa tu. Tidur dengan telur gitu penat doa. Jaga-jaga subuh. Tak ada pakai sahur apa dak lah. Kalau turut dalam mazhab Syafi'i pada asal kan tak madalah puasa gitu tapi wajib kena imsak juga. Orang panggil puasa pada rupa nak makan minum tak boleh patutlah juga. Sini satu kesilapan orang kita. Orang tak niat tak gomo pagi nasi. Kerana nama tak ada kerak-kerak apa? Terlupa niat atau dia malam. Hangan nama nak makan tak boleh. Terlupa niat dia tak niat tak sah dia tu. Betul tak sah tapi wajib imsak juga. Tu nak faham satu soal lagi tu. Orang kita ni mudah tak apa tu ke. Itu ke? Dia tak apa kan tak apa berlaku. Kau dulu. Itu ke? Makna tu kalau turut mazhab Syafi'i wajib imsak tak boleh kena berak supaya puasa jugalah. Tetapi kena qada. Pasal dia puasa tak jadi luput niat. Tapi bila kita taklid semua tadi betul-betul tu ada gapo? Ada kena qada. Dia terpakai masuk le borong awal. Tu faedah kita niat taklid. Sudah itu, hari ni kalau turun mazhab Syafi'i tak jadi dah. Maka dalam keadaan kita puasa untuk taklid, kita beringat lebih molek supaya tak jadi ibadat talfik. Pada mazhab Malik gapo gati di antara hak yang membatal dia. Kadang-kadang hak dia sepik hak kita luah pula. Seperti mana? Seperti mazhab Malik antara lain, lubai yang runggu hak kita ni baru tak leh dah. Mata ni tak panggil lubai runggu hak kita. Lubai juga tapi bukan jauh, hak bukan bahasa terus dah. Maka mazhab kita Syafi'i boleh kita pakai celak mata. Sengaja pakai celak mata boleh dalam keadaan dok puasa. Apa lagi uzur sakit mata. Bila sakit mata gak bahajak pada ubat kena duk titik ubat dalam mata ataupun ubat butir lima dia kata pecek masuk gi tak ada gapo. Tapi ada kawan dalam mazhab Malik tu mengatakan batal. Sebab apa? Dia kata sebab dia kata apabila kita tengok kita berubat di mata, tak dia berasa ke di lekung kita. Berasa kita berubat mata tapi berasa di sini. Nampak agak ke dia jadi serogi. Dia kira tak boleh tu. Maka dalam keadaan begitu kalau kita nak taklid itu dah jatuh lagu tu dah kita beringatlah sikit supaya tak siwi jadi talfik. Tu celurah tadi lah. Ni kok ni tu kok ni hok ni kok ni main lagu tu. Capu. Jadi bercelurah lah dia panggil.
Tak comel bahkan setengah ulama dia hukumnya la tasihu. Supaya tak kita ambil es maya nak misal dah, ambil es maya agak mazhab Syafi'i bab sapu kepala ya luah kali, tek sikit tak apa dah lah. Tek dia kepala. Tek sikit. Mazhab Malik tak sah buat gitu, dia kena semua. Hanafi dia kena obung kurang-kurang sapak langit. Kita tek situ sikit. Apabila tak sah dah mazhab Syafi'i kita kan. Apabila setuh lelaki perempuan mazhab Syafi'i kita batal, sama ada sengaja ataupun terlupa. Itu kan lelaki perempuan yang syaratlah ajnabiyah maksudnya. Data-data kita ambil mayat tak sikit, pagi tepuh dengan isteri kita. Kita faham tadi nak turut mazhab tak batal. Gitu tu. Babi ambil mayat tak ini. Jadi dia panggil tu takut jadi talfiq ah. Pagi semaya dia mata kan nama mayat. Duk berekal tangan-tangan isteri mu sat ni tu. Tak ada ambil wuduk. Ayat aku turut mazhab kata tak batal. Tu kan. Pasal ni mu mayat tak sikit ni. Nak turut siapa turut Malik. Malik kata tak sah mayatmu. Tak sah dia asmaya lagi dah. Pasal dia celurah lalu main lagu tu. Tak sedap buat gereja lagu tu. Sebab itu kalau kita nak lagu kita ra'in. Kita ra'in tak apa. Main-main perah sapu semua. Kita pegang. Aku nak turut kau mengata tak batal. Sedap dak muka tu sapu semua dah. Nampak dah tu. Ni pihak wuduk. Siapa yang kata sah tapi mu batal wuduk mu kena hidup setuh tak ni. Lelaki perempuan ajnabiyah. Kita kata nak turut Maliki. Malik kata mu tak sah di mula main-main mu tek sikit ni. Jadi celurah tak sedap dia buat kerja. Itu masalah nak takdir batal lah. Bila lebih comel supaya kalau dia nak turut belakang pun sedap hati ya. Tapi tu orang pandai dia pandai semua buat kerja sedap hati, puas hati orang ramai turut. Ni kita buat jadi celurah. Orang lelaki tak sedap turut selalu. Nampak tak? Tu dia. Itulah di antara hubungkan dengan niat. Ada boleh bahkan dalam mazhab kita menggalakkan supaya kita niat macam itulah malam pertama. Bila nyata dah pada petai khamis ni kata kita dah nampak 6 bulan masalah. Kita pun niat macam tu. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Aku puasa sebulan-bulan Ramadan semuanya kerana Allah Taala. Itu dia. Faham alai soal niat semua puasa tu lah. Itu dia. Cek.